Tetapi manusia akan senantiasa rasa bersalah dengan dosanya, dengan qiyamul lail, dan dia akan melazimi istighfar dan taubat. Di dalam riwayat, wa matradatun lidda'i anil jasad, buang penyakit daripada badan. Walaupun riwayat ini Al-Albani dan seumpamanya menyatakan ia dhaif, tambahan ini sebahagian menghasankannya, namun dari segi penggalakan amal dan pembuktian orang-orang yang melazimi qiyamul lail, kita akan lihat tubuhnya lebih sihat. Tuan, sebahagian besar penyakit manusia ini apabila dia serabut dengan hidup dia, jadi penyakit pada jasadnya. Orang-orang yang qiyamul lail, gelombang hidup boleh datang, tapi dengan dia bangun Allahu Akbar, dia salat, dia sujud, dia berdoa, dia beristighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun, pada waktu sahur mereka beristighfar. Dunia dilihat begitu mudah pada jari jemarinya, maka perasaannya rahah, tenang, lalu penyakit dalam tubuhnya kurang, bahkan Allah hilangkan. Quran kata, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan daripada Quran apa yang menjadi penyembuh dan rahmat pada orang mukminin. Baca Quran tengah malam, lebih ingat, lebih fokus, lebih khusyuk, dia rahah, dia ubat. Tuan-tuan, kempen saya malam ni, dan kempen inilah sentiasa saya kempen untuk diri saya dan keluarga saya, dan tuan-tuan juga keluarga tuan-tuan. Laluilah hidup ini dengan qiyamul lail. Lalui hidup dengan qiyamul lail. Jadilah kita VVIP Allah dalam majlis yang Allah sayang. Allah sentiasa panggil kita. Bila kita sampai ke pagi, Tuhan tak panggil kita bangkit, kita mesti cek diri kita, which is you has no seat, no place in the eye of God. Tak ada tempat.